Tak habis-habis Gen Z. Stop salahkan Gen Z. Korang mesti selalu dengarkan dekat company, dekat tempat kerja, kat mana-mana sahaja, Gen Z ni selalu disalahkan kerana cara mereka bersuara, cara mereka bekerja. Sekarang ni kan, banyak tempat kerja syarikat-syarikat ni susah untuk cari pekerja. Sebab apa? Selalunya ada turnover yang tinggi. Tapi ada juga syarikat-syarikat yang memang seronok dengan Gen Z. Diorang bekerja dengan baik dengan Gen Z. Kenapa? Sebab ada setengah syarikat, diorang dah pergi training. Sebenarnya Gen Z ni dah biasa dah. Dekat luar negara pun ada Gen Z. Dekat mana-mana pun ada Gen Z, termasuk di Malaysia. Jadi, perubahan zaman, perubahan sikap, perubahan mereka mengeluarkan hak suara mereka. Apa yang salahnya? Jika seorang leader tahu macam mana nak berkomunikasi, nak memberi arahan, nak memberikan contoh kepada Gen Z, jadi masalah-masalah yang sering dilakukan oleh syarikat lain terhadap Gen Z tidak akan berlaku. Komen kat bawah guys dan share video ni dekat HR korang guys dan dapatkan training untuk geng-geng millennial supaya diorang dapat berkomunikasi dengan baik bersama Gen Z di dalam suatu syarikat.